Apa cerita ni bos je? Dengar kata sekarang berbunga-bunga, nampak makin segak sekarang ni, berseri-seri muka. Ada apa-apa ke ni? Ada, I mau pergi dinner nanti. Dinner dengan siapa tu bos je? Dengan kawan. Dengan kawan ke dengan seseorang yang istimewa yang bernama Hawa? Kawan, masih kawan. Bos je, muka apa? Sebab saya datang ni sebab sekarang ni kecoh di media sosial, ramai fans you dengan fans Hawa, kata macam korang ni tengah bercinta sekarang ni. Betul ke ni? Nak tanya tu punya badan sendiri. Kita masih dalam fasa saling mengenali. Sebenarnya macam mana boleh orang kata kenal dengan Hawa ni? Sebab tiba-tiba saja kan. Sebenarnya I ada kawan recommend lah. Dia tanya I nak kenal dengan kawan baru. Saya cakap okey lah, boleh lah. Then saya pergi, then jumpa dia. Cakap cantik lah perempuan ni. Then sembang-sembang cakap baik lagi. Then nampak dia pandai jugalah. Perempuan yang ada isi. Lepas tu santun. Rasa macam best. Mula-mula tengok nampak macam konten, tapi bila tengok raut muka you, raut wajah dia, tak boleh tipu tau perempuan. Bila you buat punchline tu nampak dia punya blushing. Macam ada something yang istimewa di antara korang sebenarnya. Macam mana status tu? Kawan ke bagaimana? Masih kawan lagi. Sebab kita tak kenal pun. Sebelum kawan saya recommend, saya pun tak tahu dia siapa. Dia pun tak tahu saya siapa. Apa kata kita cuba untuk memahami satu sama lain dulu. Tengok lifestyle kita macam mana. Benda-benda yang kita lalui. Kalau ngam, bolehlah bersama. Jadi Bos Jim, dah berapa lama sebenarnya tempoh pengenalan you dengan Hawa Rizwana? Yang ketawa tau, 1 bulan 2 hari. Time I jumpa dia adalah 1 hari sebelum birthday adik saya. Sebenarnya kami ada hal penting, but masing-masing luangkan masa. Jumpalah, so ingat tarik lah. Macam tu. Kenapa Bos Jim? Selalu kalau saya interview awak pasal perempuan, awak relax. Ni nampak macam awak nervous. Memang nervous betul ke macam mana ni? Nampak lain ni sebenarnya. Saya takut saya salah cakap. Okey je, tak ada. Bos Jim, sepanjang tempoh 1 bulan lebih you mengenali dia, dia seorang yang macam mana? Macam you cakap dia baik. Selain benda tu, ada tak benda yang you rasa you selesa dengan dia? Saya rasa dia jaga family lah. Dia betul-betul respect mak ayah punya kata-kata. Time kita keluar, dia pun nak solat. To me is bagus. Then saya ada pernah pergi meletup lah. Dan balik pun saya ajak dia. Saya kata jom lah kita pergi lepak. Dan dia kata tak boleh, dia kena sampai rumah. Sebab mak ayah dia strict sikit. So saya okay. Jaga family tu pun bagus jugalah kan. Bos Jim, kalau you dengan perempuan lain, mungkin orang peminat-peminat you macam okey lah merestui. Tapi untuk kali ni mereka sampai DM saya tau, suruh pergi interview awak, tanya mengenai status awak ni. Maksudnya mereka nak awak dengan Hawa lebih lagi dari segi persahabatan tu. Macam mana sebenarnya? Ni dah tanya tu punya badan ni. Mau tanya Hawa lah. Dia okey je. Masih baru lagi. Kena ambil masa lebih banyak lagi. Sudah lebih selesa, baru kita fikir pasal benda inilah. Baru saya sebulan tempoh pengenalan mereka ni, tapi Bos Jim ni sampai berani mengeluarkan punchline yang Islamik sedikit sebenarnya. I binakan masjid untuk you. Wow. Saya pun tak tahu macam mana ayat tu terkeluar. I terfikirlah apa yang dia nak. Seorang perempuan yang baik harap nak keluar ayat tu. Tapi sebelum tu, you faham tak apa maksud bina masjid tu? Bukan saja dunia ini saja saya jaga awak, tapi dunia akhirat awak pun saya jaga. Boleh je kahwin. Mungkin sekarang masih bukan masa yang sesuai untuk dia kahwin lah. Sebab bagi saya okey sebab lelaki kan. Tapi saya rasa sekarang dia punya career tengah naik. Kalau kahwin sayang, saya pula yang tutup rezeki dia. Tak naklah macam tu. Awak tahu tak, awak sedang mengenalan dengan Hawa Rizwana yang merupakan dulunya orang kata dia klon Nilofa. Macam dapat Nilofa lah awak di sini. Kalau boleh ya, jangan panggil dia klon Nilofa lah. Saya tak suka. Saya rasa setiap orang ada identiti sendiri. Dekat meletup pun dia ada identiti sendiri. Tak syok lah kalau hidup dalam bayangan orang lain. Dan bila saya kenal dia, saya memang nampak dia macam tu. Dan saya rasa dia perempuan yang baik, yang pandai, sporty. And then dia ada vision. Sayang lah kalau you nak selalu orang panggil, ini adik Nilofa kah, klon Nilofa kah, sebiji macam Nilofa kah. Geram kita tengok tau. Nama dia Hawa Rizwana, bukan adik Nilofa. Dah sebulan lebih ni, awak pun dah nampak lain sikit. Nampak makin berbunga-bunga kan. Family dia dah tahu belum? Tahu. Mak ayah saya selalu tengok TikTok saya lah. Mak ayah saya memang rajin layan TikTok. I think mereka okey saja. Family dia dah tahu belum? Agaknya tahulah sebab dah viral kan dekat TikTok, view dah tinggi pun pening kepala. Harap mereka okey lah. Bos Jim, kalau katalah benda ni jadilah kan, kita tak tahu kan masing-masing punya hati macam mana kan. Adakah awak terbuka untuk mungkin lebih ke depan? Yelah, kadang-kadang bila nak berkahwin ni perlu penghijrahan, berubah, convert agama apa semua. Jadi adakah awak terbuka mengenai perkara tu sebenarnya? Boleh je. Kalau dah sayang apa boleh buat? Tolong doakan yang terbaik untuk kami lah. Jodoh ni susah nak jangka kan. Kalau ada, alhamdulillah. Kalau tak ada pun tak boleh buat apalah. Doakan baik-baik lah. Saya harap semua orang pun happy, bahagia, murah rezeki. Apa khabar?